2 November 1963, Majlis Perasmian Bangunan Parlimen. Pada hari ini dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Bangunan Parlimen disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur. Bangunan bercirikan imej kebangsaan yang mencerminkan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara bersifat modernistik dan progresif ini direka bentuk oleh William Ivor Shipley, arkitek Jabatan Kerja Raya. Kerja-kerja pembinaannya bermula pada bulan September 1960. Pembinaan bangunan ini merupakan cetusan idea yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Kompleks bangunan parlimen ini mengandungi dua bahagian, iaitu bangunan utama setinggi 3 tingkat dan sebuah bangunan menara setinggi 18 tingkat. Peletakan batu asas bangunan ini turut disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra pada 31 Ogos 1962.